Assalamualaikum, Amirul, Isra dan Syami. Apa khabar hari ini? Sihat? Waalaikumsalam. Kita hari ini diberi tugasan untuk mencari peningkatan aras air. Kita diberi masalah, kita ada satu kon. Ketinggian dia 6 meter dan radius dia adalah 2 meter. So berdasarkan masalah yang kita ada ni, apa step yang seterusnya kita boleh buat? Syami? Okey. Masalah yang diberikan, dengan masalah yang diberikan kita boleh menggunakan formula rate of change. Okey, step pertama untuk penggunaan rate of change, kita akan mengenal pasti data yang diberi dan akan mengeluarkan data tersebut. Okey, data yang diberi adalah pertama sekali kadar kelajuan air yang memasuki tangki iaitu 3 meter cube per minit. Jadi kita akan letak dV per dt sama dengan 3 meter cube per minit dan radius tapak tangki tersebut adalah 2 meter. Ketinggian tangki tersebut adalah 6 meter. So kita keluarkan R sama dengan 2 meter, H sama dengan 6 meter. Yang kita cari adalah kadar perubahan level air apabila ketinggian air tersebut adalah 4 meter. So kita akan keluarkan dH per dt sama dengan apa pada ketinggian 4 meter. Seperti yang kita tahu, formula isi padu kon adalah 1/3 pi radius square H. Dan seperti yang kita tahu, apabila kadar radius akan berkurang apabila kadar air meningkat. So berdasarkan data yang diberi, kita akan menggunakan kaedah chain rule iaitu dH per dt sama dengan dH per dV darab dV per dt. Okey, bagaimanakah langkah seterusnya? Jadinya seperti yang Syami dah terangkan tadi, melalui chain rule kita dah dapat volume per dt dia iaitu 3 meter cube. Sekarang ni kita nak ubah kita daripada formula con ni, volume con kita akan derivekan dia supaya bersesuaian dengan kes kita ni. So dekat sini daripada kes kita dapat radius dia ada 2 meter, H dia 6 meter yang ketinggian kon tu. So kat sini daripada situ kita akan derivekan dia R over H equals to 2 over 6. Kita akan ringkaskan dia akan jadi R over H equal to 1/3. So kita akan bawa H dia ke sana, kita akan dapati dia R equal to H over 3. So daripada sini R yang kita dah dapat ni kita akan substitutekan kepada formula con yang asal tu, formula volume con yang asal. Kat sini kita akan masukkan R tu dekat formula R tu. So, kita boleh baca dia seperti ni. Volume con equals to 1/3 darab dengan pi R square H. So jadinya 1/3 darab pi. Yang ni yang nilai kita dah substitute tadi, H over 3 square H. Di mana square tu kalau kita boleh masukkan ke dalam, dia akan jadi begini. Equal 1/3 darab pi darab H square. 3 square tadi tu akan jadi 9 darab dengan H. Akhir sekali kita akan dapat volume con tersebut adalah 1/27 darab pi darab H cube. Kat sini seterusnya apa yang kita boleh lakukan? Okay, seterusnya kita akan buat differential volume of cone. Yang pertama daripada yang sini, V cone ni sama dengan 1/27 pi H kuasa 2. Kita differentiatekan jadi dV over dH sama dengan 1/27. Yang ni kita turunkan 3 dan kuasa tolak 1 jadi 3 pi H kuasa 2. Tu kita selesaikan dan akan dapat 1/9 darab pi H kuasa 2. Tapi yang ini dV per dH, yang kita nakkan dH per dV. Jadi kita akan invert equation ni, jadi dH per dV equals 9 per pi H kuasa 2. Okay, seterusnya. Baiklah, untuk langkah terakhir dan seterusnya, kita akan substitute data given into chain rule. Jadi dengan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Syami dan Amirul tadi, kita akan menggunakan formula chain rule dan data seperti DH dan DV dan DH dV per dt daripada soalan. Jadi di sini DH per dV adalah 9 per pi H kuasa 2
dan dV per dt adalah 3 meter cube per minit. Jadi dengan mendarabkan 9 dengan 3, kita akan dapat 27 meter cube per dengan pi h kuasa 2 minit. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai pi itu sendiri. Jadi 27 meter cube per kan dengan 3.142 darabkan dengan 9 kuasa 2 per minit. Jadi di sini kita akan dapat nilai akhir adalah 0.537 meter cube per minit. Jadi sebagai konklusinya di sini, kita dapat mengenal pasti kadar perubahan aras air itu pada ketinggian tertentu dengan menggunakan chain rule. Jadi di sini juga semakin tinggi aras air, semakin kecil jejari aras air itu sendiri. Dan pada ketinggian 4 meter, kita dapat menyelesaikan calculation dengan menggunakan rate of change aras air yang telah didapati bahawa itu adalah 0.537 meter cube per minit. Okey, akhir sekali kita telah dapat menjawab soalan yang tugasan yang telah diberikan. Okay. Terima kasih.